Okey tuan. Ya. Ini kaki tuan tadi dia sakit dekat bahagian lutut ni. Sakit sini, sebelah sini, depan, ini dengan belakang. Okey. So, sekarang ni dah ubat bekam, ubat rawatan, urut sikit bekam. Alhamdulillah boleh lipat, sakit pun dah tak ada. Ni pun dah memang tak ada lah. Tadi kalau kita pegang sini dah sakit, belakang sakit. Terus sekarang ni dah kurang. Tadi tak boleh lipat, sekarang boleh lipat. Kalau lurus punya tu okey. Lurus boleh. Kalau lipat pun okey. Lipat pun dah boleh. Tadi tak boleh lipat ni. Duduk sembahyang sujud tak boleh. Sekarang alhamdulillah. Itulah cuma kita macam saya perawat ni nak tahulah macam mana keadaan orang yang sudah rawat kan. Tapi memang biasa kalau sakit lutut macam ni, itulah rawatan yang paling baik pun. Dia cepat lega. Dia maksudnya kesembuhan ni dia akan terus baik ni. Cuma satu je lah tuan, jangan buat yang lasak dulu buat masa ni. Baik. Jangan ada buat main bola Berehat berehat dulu lah. Jogging pun masa ni boleh jogging, jalan. Kalau berlari laju sangat tak boleh. Seminggu lah rehat. Supaya dia kuat balik kaki tu baru kita lasakkan. Boleh. Itu sajalah tuan terima kasih atas pengakuan ni nak buat testimoni. InsyaAllah. Boleh, masalah.